Macam mana Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal sebelum negara merdeka? Jom Quick Revision bab 9.3. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu digubal melalui langkah mendapatkan pandangan, menyediakan draft, membuat pindaan dan memperoleh kelulusan. Suruhanjaya menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak. Kemudian, Suruhanjaya Re-8 meneliti cadangan itu dan menyediakan draft perlembagaan. Draft ini menerima pelbagai reaksi, lalu perbincangan dibuat termasuk tentang kewarganegaraan sebelum pindaan dilakukan. Akhirnya, draft diluluskan pada 27 Ogos 1957 dan berkuat kuasa pada 31 Ogos 1957. Kesimpulannya, Perlembagaan Negara terbentuk melalui rundingan, penelitian dan persetujuan bersama. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.